you watching? The soul chapter begins now. Let's go! Slow mo, putih gerak slow mo. I'm still Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali dalam channel saya, Rencam Luqman. Okey, hari ni kita nak bawa awak semua, kami nak bawa awak semua terbang ke negara lain. Negara ini selalu kita layan dramanya. Okey, banyak drama, banyak variety show. Jadi kita akan meneroka makanan tradisional mereka, secara budaya mereka dan tempat-tempat yang menarik. Jadi, jangan lupa tekan subscribe, like dan juga tekan butang share. Okey, jom kita jumpa di sana. Hai, Assalamualaikum. Okay, sekarang jam saya menunjukkan pukul 10.54. Okay, kami dah lepas immigration. Cuma aku je tadi tersangkut sekejap. Jadi dia minta pasport lama, tak bawa pula pasport lama tu. Sebenarnya kawan aku ni dia ada banyak negara dia dah pergi. Jadi sekarang ni kami nak pergi nak beli T-Money dengan Climate Card. Dan nak beli tiket bas. Lepas tu mungkin sampai ke Myeongdong pukul 1 macam tu lah kot. Sepatutnya pagi ni dalam itinerary ada ada aktiviti, tapi kan disebabkan dah delay flight. Jadi mungkin kami akan bawa pada hari terakhir tu lah, sebab hari terakhir tu banyak waktu free. Okey. Yang pertama kita mesti dapatkan banana milk. Ini yang pertama. Cang. Lepas je korang dah keluar. Benda pertama yang aku buat ialah aku beli T-Card dengan Climate Card dekat Siumat. Ada Siumat belah sana. Beli dan top up terus. Kemudian aku beli tiket bas dekat sini. Tiket bas ni betul-betul kat tempat yang korang keluar tadi, Ravel tadi. Beli tiket bas dekat sini. Dan kalau korang pengguna credit card, dia lebih cepat lah. Okay? Kalau tak, korang kena pergi beli dekat office dia. Kemudian jalan sikit keluar, dah terus dia punya bas. Cari je bas korang tu nombor berapa. Sejuk. Okay, kita kena cari. Ni je. Kat luar ni je. Kita 5P2. Kami 5P2. Sekarang kami dalam perjalanan nak ke Nandemun. Kalau ikut Naver Map. Naver Map tunjuk hari ni kita akan ada 20 perhentian. Kita akan turun betul-betul dekat Nandemun Market. Lepas tu jalan sikit pergi ke Space Ara. Bas tu sangat selesa korang. Besar dan luas dan sangat selesa. Okay, flight kita orang kan semalam delay. Sepatutnya gerak pukul 10.30, tapi pukul 2.30 baru kita orang gerak. Jadi aku ambil insurans Tune Protect. Jadi insurans ni aku beli RM49. Okay. Jadi bila kita delay, first step yang aku buat ialah aku contact Tune Protect tu, baca dia punya polisi macam mana. Kalau Tune Protect dia lebih 2 jam, lebih berapa jam? 3 jam. Lebih 3 jam dia akan bagi RM200. Tapi kami semalam tak sampai 6 jam pun, jadi dapatlah RM200. Lepas tu
kita email dia, kalau kita email Tune Protect, kita dapat satu pas tiket apa nama launch. Dapat launch. Launch tu boleh guna bila-bila masa. Dia ada 6 bulan. 6 bulan tempoh untuk dia tamat. Okey? Untuk tempohnya tamat. Jadi kiranya untung lah. Maksudnya beli RM49 je, tapi dapat launch dengan dapat RM200. Tapi RM200 aku masih belum dapat lagi, tapi yang tiket launch tu dah dapat dah. Ni untuk kalau ada delay sahaja. Okey. Ni macam bayar kurang untuk apa? Kena sidai tu lah, papasan kena sidai tu. Okay, sekarang kami berada di Nandemun Market. Saya sedang mencari arah nak ke Space Arah. Sedang Pharmacy. Kita kat Pharmacy sana. Yeah. Are you watching? The soul chapter begins now. Let's go. Slow mo, putih gerak slow mo. I'm feeling good, yeah, you should know. Begalas di bahu, sneakers baru, Soul City, I'm coming for you. Lampu neon mula menyala, warna-warni macam dalam mandala. Namsan Tower nampak dari jauh. Let's make a move, tak perlu nak bertangguh. Coffee shop kat lorong Samchong Dong. Bau latte buat hati rasa bong. Tulis nota kecil on the wooden wall. I'm here today, standing tall. Capture every moment, 4K view. Every single frame looks so brand new. Dari Han River ke Bukchon vibe. This energy I can't describe. Tarik nafas dalam, feel the air. Magic is waiting just right there. Ooh, it's the soul chapter. Setiap saat filled with laughter. Langkah ke depan, don't look back. Kita tulis sejarah on this track. 1, 2, soul in view. Kilauan lampu bintang di langit. Rasana dancing even forbid. This is my story, this is my soul. Soul chapter taking control. Hai, sekarang ni kami dah tiba di Korea. Sekarang jam menunjukkan pukul 12 waktu Korea. Kami baru je sampai dekat Space Arah. Lepas ni kami nak mencari makan. Nak makan dekat mana, kita tak tahu lagi. Okey? Kita cuba, kita tengok. Sekarang ni kami betul-betul berdekatan dengan Namdaemun Market. Memang dekat gila dari guest house kami. Sekarang ni saya tengah mencari makanan yang halal sebab kalau ikutkan itinerary kami, waktu ni ialah waktu bebas kami untuk pusing-pusing ke Namdaemun Market. Tapi mungkin kita akan pergi ke Myeongdong. Nak pergi Myeongdong. Kami makan seafood hari ni. Kawan aku order kachicori, potong kuih, Japan kodu. tengah, Oh. kuih, 감사합니다. 같이 오. 두 개만 커. 코? 코 뭐야? 같이. 그런 말 하지 마.现在什么没有用的没有。 Yang ni ialah kachicori 14,000. Lepas tu kami beli grill kimchi. Apa ni? Grill 사바야키, Sabang. 사바야키, 사바. Iko? 서비스. Oh. Annyeonghaseyo 여러분. Hari ni kita berada di Namdaemun Market. Sekarang ni kita baru saja lepas makan dekat Namdaemun. Kita makan ala-ala macam makan ikan asam pedas macam tu lah dekat Melaka. Tapi ni versi Korea punya tau. Memang sedap. Okay. Kemudian kita akan merujuk kita punya itinerary ni.
Okay, lepas ni kita akan aktiviti bebas dekat Nam Demon. Kita nak cari barang-barang yang kita boleh beli untuk kawan-kawan. Shopping-shopping yang mana yang berkenan lah. Okay, lepas tu malam baru kita pergi Myeongdong. Tapi kita orang tak check in lagi. Kita orang dah check in, nanti kita akan pergi ke tempat yang klasik sikit, yang best. Okay, jom kita shopping. Okay, Alhamdulillah. Kami dah sampai di Myeongdong. Okay, Myeongdong ni untuk mencari makanan-makanan yang boleh dicuba. Tapi sebelum tu kami nak pergi Daiso jap. Nak meneroh ke ada apa kat dalam Daiso 12 tingkat. Kemudian tadi pertama kali kami naik subway, agak kelang kabut sikit sebab tak tahu mana satu stesen yang betul. Tapi semuanya Alhamdulillah kita dah boleh belajar suatu benda yang baru. Sekarang ni kami tengah minum kopi sekejap sebab nak relaxkan badan. Aku satu hari tak dapat kopi hari ni. Jadi mencari kopi untuk kita minum. Dari Han River ke Bukchon vibe, this energy I can't describe. Tarik nafas dalam, feel the air. Magic is waiting just right there. Ooh, it's the soul chapter. Setiap saat filled with laughter. Langkah ke depan, don't look back. Kita tulis sejarah on this track. 1, 2, soul in view. Kilauan lampu bintang di langit, tersangat dancing. Nilai camping spot dan Japanese. Tisu basah. Rumah. Untuk saya punya journal. Annyeonghaseyo. Kami baru saja habiskan duit. Oh, bising ah. Okay, kami baru habiskan duit dekat Daiso tadi. Lama gila kat Daiso. Sekarang ni kami nak pergi ke Mart. Sana. Kita nak pergi ke Mart. Nak makan, cari makan. Okay, Myeongdong sana. Jadi yeah. Kita makan kita sebenarnya apa? Kita makan udang goreng kelapa. Udang goreng kelapa. Dijamin halal. Chili. Okay, jap ambil gambar. Okay, kita akan makan udang goreng kelapa. Kita nak rasa berapa per 10. Bismillahirrahmanirrahim. Udang dia besar. Nampak? Harga RM10,000. Harganya 8 per 10. Oh. Custard cream and red bean. Okay, seterusnya kami makan a fish shape bun. Roti ikan. Okay, kami beli 2 preset, satu cream custard dengan red bean.
Ni ialah cream custard. Harga 10 ribuan untuk 4 red bean. Disebabkan aku tak suka yang ada intim macam ni, so dia biasa je 7/10, tapi sedap je. Pada hari tu makan panas-panas memang sedap. Diorang beli cara tutup dah ke format? Mana format ni? 没关系啊，其实说实话，我往年 Oh, tengok tu. Kita akan makan honey chicken. Dia ada tteokbokki. Sedap. 7/10. Tak apa. Okay, sekarang kami baru habis je mencari makanan-makanan dekat Myeongdong Street. Lepas ni kami akan sambung besok sebab ada banyak lagi makanan yang tak cuba. Dan baru je habis beli dekat Daiso. Sepatutnya malam ni nak pergi ke Sungai Han, tapi takut tak ada transport nak balik. Jadi kita tunggu dulu lah, kita tengok macam mana. Kalau sempat kita pergi, kalau tak sempat kita balik lah. Okay, sekarang ni kita orang nak lepak dekat Siuman. Nak minum kopi. Boleh kaca. Warna-warni macam dalam mandala. Nam Tower nampak dari jauh. Let's make a move, tak perlu nak bertahan.